Korang tahu tak, baru-baru ni China bagi amaran keras, bukan main-main punya amaran, pada mana-mana negara yang menyebelahi Amerika Syarikat dalam perang tarif. Ayat dia lebih kurang macam ni: siapa kawan Amerika dalam isu ni, kami anggap bukan kawan kami. Kasar, terus terang, tak ada nak berbahasa basi. Tapi kenapa sampai macam tu sekali? Jom kita borak sikit pasal perang tarif yang tengah panas ni. US dah kenakan pelbagai tarif cukai import ke atas produk dari China, dari barang elektronik, besi, bateri EV sampai ke semikonduktor. Kononnya nak lindungi industri dalam negeri dan lawan pengaruh ekonomi China yang semakin besar. Bila negara-negara lain macam Jepun, Korea Selatan, EU atau negara Asia Tenggara tunjuk sokongan kepada US, sama ada secara langsung atau tak langsung, China anggap tu sebagai bentuk pengkhianatan ekonomi. So sekarang ni China kata, kalau korang pilih untuk sokong US, bersedialah, kami akan bertindak balas. Maksudnya mungkin sekatan perdagangan, potong ekspor ataupun blok pelaburan. Macam-macam boleh jadi sebab China pun ada power dia juga. Jangan lupa, China antara pasaran terbesar dunia, pembekal utama rare earth dan pelabur besar di negara-negara membangun. Tapi geng, cuba kita fikir, apa jadi kalau Malaysia termasuk dalam senarai itu? Kita ni negara kecil tetapi sangat bergantung pada kedua-dua kuasa besar, US dan China. US penting untuk pelaburan teknologi dan pasaran ekspor. China pula penting untuk pelaburan infrastruktur dan bekalan barangan. Jadi bila kedua-dua ni tengah bergaduh, kita tersepit di tengah-tengah. Nak sokong US, nanti China pulaukan kita. Nak sokong China, nanti US kenakan sekatan. Nak duduk atas pagar pun bukan mudah. Semua gerak-geri kita diperhati. Inilah dilema negara membangun dalam dunia multipolar sekarang ni. Neutral bukan sekadar kenyataan diplomatik, ia strategi yang sangat-sangat halus. Tapi realitinya, bila China mula keluarkan kenyataan keras macam ni, satu mesej je yang dia nak hantar. Kalau nak main politik perdagangan, kami pun tahu main. Jangan ingat kami diam tu, kami lemah. Apa yang kita boleh belajar? Perang perdagangan ni bukan sekadar soal cukai dan ekspor. Ia tentang kuasa dan pengaruh. Negara kecil kena pandai main silat geopolitik. Jangan cepat condong ke mana-mana. Kita sebagai rakyat kena peka sebab semua ni lama-lama akan tempias pada harga barang, pelaburan, ringgit dan peluang kerja. So geng, dunia makin panas. Tapi bila kita faham jalan cerita, barulah kita tak hanyut di bawah arus. Kalau korang suka konten macam ni, kupas isu antarabangsa yang ada kaitan dengan kita kat sini, jangan lupa like, follow dan share. Kita borak lagi dalam next video. Stay woke, stay smart.